Ini ada job baru. Nak cuci barang-barang head Wasaga. Ini member cakap dia basuh-basuh, rendam dengan air. Lepas tu dia biar sehari tu dia tak basuh. Dia tembak dengan angin, habis berkarat. Jadinya kita nak selesaikan masalah, kita ambil petrol, kita ambil kertas pasir halus sikit, layan-layankan dia, hilangkan semua karat-karat. Dia ni tengah tembak. Nampak? Berkilat guys. Berkilat guys. Berkilat. Tengok. Elok hitam legam, jadi putih seputih-putihnya. Tu tak rendam tu. Ini nak kena buang balik semua ni. Ni nak kena cuci. Cuci. Nampak? Berkilat tu. Nampak ni. Berkarat-karat ni. Tak boleh ni. Sikit-sikit pun aku tak nak. Aku nak bagi kereta orang tu perfect. Mampus lah. Asalkan tak berkarat. Ini apa benda ni? Nampak ni. Kosok-kosok kan dia. Nampak oh. Oh betul. Walaupun bekas ni kotor, tapi nampak bersih. Dia tak payahlah bersih sampai macam baru beli. Dia bersih macam tak ada kesan karat. Tak nak tu. Ni benda ni. Nak putih baru boleh kena polish. Kita dah ada polish, kita buat pomen kampung. Okey, pomen kampung. Okey, tak. Ni petrol bukan air. Petrol. Hantarlah petrol apa-apa pun. Janji petrol gosok. Gosok, jangan sampai tak gosok. Okey, easy ya. Okey. Motor SS. Motor SS lambat lagi. Lambat lagi. Tunggu dalam 2 hari 3 hari siap kot. Okey. Sekejap je ni. Cuci-cuci gitu je. Nak buat barang-barang ni. Saksikan sedutan episod akan datang. SS2 episod 5. Okey. Apa-apa. Assalamualaikum.